Walaupun semalam orang kata Khairul Amin tengah trip orang 95, tapi hari ni dia ada dekat event. Aku rasa macam kena tampar hari ni. Kereta tu tanya, sale bulan ni berapa ratus ribu? Adakah ratus ribu sale tu normal dekat diorang? Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni aku dah siap. Hari ni aku ada event TikTok dekat Bangsa South. Aku pun tak pernah pergi tempat ni. Event untuk hari raya. Dekat sana ada macam-macam lah. Kau sebagai affiliate kau boleh request sample apa semua lah. So hari ni aku plan aku nak buat vlog. Aku dah lama sangat tak buat vlog. Sebab 2-3 minggu ni pun aku ada tengok vlog orang lain macam bestnya orang buat vlog. Nak try buat balik lah. Untuk tahun 2026 harap konsisten. Biasanya kalau aku keluar, aku akan pakai perfume daripada Skush ni. Kalau aku nak keluar, aku akan buat aktiviti yang berpeluh, aku akan pakai ni Skush Thirsty Blue ni. Yang ni dia sesuai untuk kau buat aktiviti yang berpeluh tengah panas ke. Kalau macam aku ni jenis kuat berpeluh, memang selalu aku pakai yang ni je lah. Lagi satu, kalau kau macam banyak duduk office, buat kerja tak berpeluh, pergi surau, duduk tempat berakon, aku pakai ni Baccarat Rouge. Yang ni sesuai untuk occasion yang mewah-mewah. Yang ni dia sangat sesuai lah untuk lelaki-lelaki yang nak ada self-confident, nak pergi jumpa orang, nak ngorak gadis-gadis, pakai hari-hari dekat tempat kerja. Sangat sesuai lah perfume Skush ni. Lagipun harga dia tak mahal. Kalau kau nak dapatkan, aku sediakan link dekat bawah tu. Sekarang aku dah sampai dekat Bangsa South. Dah register tadi Pak TikTok shop. Aku dah masuk dalam jap tadi. Dalam tu bising gila. Tu aku keluar balik, pening kepala aku. Lepak jap kat luar, tenang-tenang lah. Lagi kita masuk dalam balik. Memang meriah kat dalam tu tadi. Tak tahu masuk dalam lagi lah. Aku masuk dekat entrance register tu je. Lagi kita masuk dah dekat dalam. Ini sebenarnya aku saja nak testing. Aku nak try vlog, nak bercakap depan orang. Sebelum ni aku malu-malu cakap dia try dekat public. TikTok shop kat belakang tu. Oi, meriah. Oh, memang sangat meriah dekat dalam ni. Tengok tak nama tu Apple Dot? Inilah orangnya. Inilah orangnya. Inilah bosnya. Abang. Apple Dot. Sangat bising dalam ni. Kita try turn on noise cancelling. Dah try on noise cancelling. Harap-harap okey sikit bunyi dia. So, pusing-pusing tu dekat dalam ni. Macam-macam seller ada. La. Tengah pusing-pusing lagi dekat dalam ni. Tengok banyak bus-bus. Dia orang tabur sampel. Boleh request sampel. Penuh orang ni. Tu dia mantap. Semat pula tengok setup kamera dia. Banyak gila bulu kat sini. Aku baru dapat 2 sampel daripada kau. Tengok orang lain back dah kiri kanan, kita baru dapat 2 je. So event TikTok shop hari ni dah habis lah. Ada seller-seller tabur sampel dekat affiliate. Yang paling best sekali dengar sharing je lah Khairul Amin. Walaupun semalam orang kata Khairul Amin tengah trip orang 95, tapi hari ni dia ada dekat event. Niat aku datang sini pun memang nak jumpa orang hebat. Ada jugalah aku mingle around dengan geng-geng affiliate yang memang dah buat ratusan ribu sale. Aku rasa macam kena tampar hari ni. Tiba-tiba ada seorang brother tu tanya, sale bulan ni berapa ratus ribu? Uish, gila. Apa yang membuat aku rasa kena tampar? Uish, apa benda yang aku tak tahu lagi. Aku rasa macam betapa malasnya aku. Rasa macam susah nak dapat ratus ribu sale tu. Adakah ratus ribu sale tu normal dekat diorang? Aku rasa tu je lah kot. Tengah lepak dekat taman ni. Aku benar nak balik lah. Pada korang yang dah tengok video ni sampai habis, terima kasih. Jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum.